Dewan Kementerian, bahas dengan saya. Pasal tanah, saya boleh jawab. Pasal alam kita boleh jawab. Pasal masa depan, kita boleh jawab. Tapi tuan-tuan tak datang. Tuan-tuan unilateral, gaduh sebelah tangan. Saya nak cakap dayus, tuan-tuan marah. Tapi bagi saya, ini bukan perjuangan. Biarkan rakyat Pengerang tentukan apa yang mereka nak. Mereka adalah suara majoriti yang tuan-tuan 3,000 tu, kata 7,000 tempat tu tak besar mana tuan-tuan. Saya tahu saya ukur pun. Macam mana boleh masuk 7,000, jangan nak menipu. Lepas tu letak orang luar, bagi satu kepala RM30. Lepas tu bagi makan. Lepas tu ambil pas kat kulai kat sini. Semua nak buat. Buat tuduhan tadi. Saya dah buat tuduhan. Saya cerita apa orang kita. Okey, kalau buat pantai. Jadi, saya faham tersebut. Lain. Lagi, pasti. Kadang-kadang tak bagi pengalaman. Tak bagi pengalaman. Cakap. Let me, you can have the floor. Please. Saya minta. Saya cakap. Saya tak bagi. Cakap atas isu Pengerang. Sampai saya tak boleh cakap. Yang pantai. Because dia tak payah jawab. What? I cannot speak. I'm speaking on Pengerang. I'm not talking about your party. Why you have to be so sensitive? I'm not emotional. But to accuse me of being a coward, putting a chair and saying I did not come and you did not invite, you are all the cowards. You are the lying one. You are all the lying people. Saya marah. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Jangan panik. You cannot be educated. Jangan fitnah. Cakap atas marah. Alih kita. Bukan hanya kerana saya kata dunia masa depan saya dah cerita kepada orang kenal. Saya bercakap cinta berhormat. Yang saya cakap nak cakap yang lembah pantai saya besar. Tak payah besar lembah pantai sibuk. Biarlah sebang tu yang jawab. Lembah pantai nak bahas lah. Okey. Pasal saya nak cerita pasal ni. Tak kisahlah tuan-tuan nak bahas ke apa tu pulang. Tapi masa depan saya dah sebut kita nak wujudkan. Kerajaan setuju. Saya nak minta menteri yang bertanggungjawab wujudkan bandar baru untuk orang muda. Bandar baru Felda. Terutama sekali Felda adalah agensi yang paling besar dengan isu tanah. Wujudkan 2,000, 3,000 ekar bagi perumahan pada anak-anak muda melalui Prima, melalui SPNB, bagi anak-anak muda perumahan. Mana mungkin kalau ada diploma pinjam rumah boleh beli rumah flat. Anak-anak mungkin yang ada degree, masters, kita bagi anak-anak Felda perumahan dalam bentuk double story, link house, single story, terrace, ataupun kita cakap rumah baru bagi anak-anak dia yang ada pendapatan, bantuan diberi oleh kerajaan. Kalau tidak, bila cakap tentang bandar, bandar yang paling dekat ialah bandar Penawar. Dan bandar Penawar ini di bawah Kejora tidak mencukupi. Tetapi kalau kita tengoklah kepada tanah Felda yang ada dengan penyelenggaraan Felda dalam LGBH dan tanggungjawab dan janji Felda Malaysia nak menjaga isu-isu sosial Felda, saya mohon pada menteri yang bertanggungjawab secepat yang mungkin naikkan bandar baru Felda untuk anak-anak muda supaya menjadi langkah yang sama dengan projek Rapid. Jangan naikkan projek Rapid dulu dan menepikan anak-anak muda. Bagikan perjuangan pembangunan ini serentak supaya anak-anak mereka, terutama sekali masyarakat Felda dalam kawasan Parlimen Pengerang sebanyak 70% boleh diberikan keutamaan untuk mereka dapat sama-sama terlibatkan diri secara langsung dan tidak langsung kepada projek itu. Itu sebabnya yang berhormat timbalan speaker, saya juga nak menyentuh kalau projek Rapid ini akan membawa pekerja-pekerja, kemasukan pekerja yang ramai. Saya menekankan di sini keutamaan mesti kepada masyarakat setempat. Diberikan masyarakat setempat keutamaan, first of choice. Beri mereka hak yang pertama ditawarkan pekerjaan. Berikan masyarakat setempat hak yang pertama ditawarkan tempat perniagaan. Barulah boleh dilihat sebagai satu proses yang begitu adil.